betul ke? Tadi kau minta lampu dengan kipas kat bengkel. Mak, entahlah. Kau dah tak kan? Aku rasa tak. Oi, korang confirm ke tak? Sebab bengkel kita dah jauh ni. Aku rasa confirm tak tau, tutup lagi tu. Ish, tak ada ke apps yang boleh kita tengok lampu dengan kipas dah tutup ke belum? Tak pun boleh tutup lampu dengan jarak jauh ke? Aku rasa aku dah nampak app ni dekat sosial media. App tu nama dia Tuya dengan Blink. Oh. Menarik. Macam mana app tu berfungsi eh? Mari saya tunjukkan. Ini adalah projek kami. Projek kami ini dinamakan membangunkan suis tinta berasaskan Internet of Things dengan menggunakan sensor PIR. Dan kami menggunakan smart energy meter, satu suis untuk mengawal 3 lampu dan satu kipas. Mockup ini boleh dilihat sebagai contoh untuk memudahkan pelajar untuk melihat lampu kipas sudah di off dari handphone dan lampu dan kipas dari bengkel boleh dikawal dari handphone dan boleh melihat voltan yang digunakan di dalam bengkel melalui handphone. Seperti biasa, kalau di bengkel switch boleh berfungsi dengan biasa. Lampu boleh dikawal menggunakan handphone. Ini kipas tengah off. Okey, sebagai contoh kalau pelajar masih ada di bengkel, sensor ini akan mengesan pergerakan pelajar. Apabila sensor mengesan pergerakan pelajar, lampu akan menyala. Dan apabila sensor PIR ini tidak mengesan pelajar atau tidak mengesan pergerakan, lampu dan kipas akan auto off. Sebagai contoh, saya akan try buat. Okey, dia auto, sekali kipas. Dan apabila dia tidak mendetek dalam masa, dia akan terpadam sendiri.